Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni kita datang mancing lagi. Hari ni kita kat spot lain lah. Spot yang ni pertama kali saya datang kat sini. Okey, hari ni kita mancing kat sini guna umpan yang kita buat semalam lah. Umpan apa ni? Umpan dedak campur dengan buah kulim. Begitu juga dengan pellet. Pellet ni kita campur juga dengan air buah kulim. Okey. Ni dia. Pellet yang dah kita letak buah kulim. Bau dia memang sedap lah. Cerita dia. Okey, kita pasang kat sini. Baik pakai sarung tangan, tak nak melekat. Baunya sangat sedap. Okey, satu saya letak pellet, satu lagi saya letak Dedak. Dedak kat sini. Besar sikit. Okey. Kita pakai spring, tapi saya tak pakai mata banyak ah, dua mata ke. Letak bukan bancuhan kita tu dekat spring ni. Tak boleh lagi ke? Apa dia? Spring ni? Dalam tu? Oh, dalam ni? Okey, dah siap. Kita pasang pada pancing. Dah siap, kita pasang pada pancing. Okey, inilah suasana spot yang saya selalu datang sini. Tapi seberang sana, seberang sini baru pertama kali datang. Dan ini pertama kali saya datang mancing kat sini. Nak cubalah. Cuba. Tu yang kat depan ni Victoria Bridge. Victoria Bridge. Okey. Airnya cetek. Cetek dan tapi keruh. Tapi keruh. Okey. Saya nak pergi ke sana, letak pancing kat sana lah, sebab sebelah sini dah cetek. Okey. Kat sini batu kasar-kasar, tak nampak pasir. Cantik juga tempat ni. Ni kalau bawa jala pun bagus ni. Tapi hari ni tak tahu keadaan macam mana. Kita cubalah. Cuba. Ni saya rasa nak letak pancang pun susah ni. Alhamdulillah dia masuk. Kat mana nak balik ni? Macam airnya tak dalam tepi-tepi ni. Kat tengah tu macam airnya laju. Tapi tak apalah. Umpan ni tak sesuai air laju. Baiklah, kita buat balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Harap-harap ada hasil lah. Macam biasa saya juga akan gunakan bomb net. Tapi nak cari tempat yang sesuai dulu. Cari tempat yang tenang-tenang sikit. Kalau laju sangat tak sesuai.
Mungkin dekat sini kot kita cuba. Nampak macam tenang sikit. Ui, nak ke? Oh, saya balik dulu. Tak tahu keadaan macam ni sangkut ke tidak. Kita cuba je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak dalam pun. Pancang tu. Ya, macam mana nak pancang? Tu lah pasal kena ketuk. Cuba. Kau pegang je. Harap-harap tak sangkut lah. Ada juga seko sangkut. Lampam. Ingatkan tak ada. Lampam. Lampam ekor merah. Hari hujan. Pusut sangat ni. Duduk situ lah. Ikan apa, Dik? Pucuk pisang. Tu besar. Temperas. Temperas pucuk pisang sama je. Abang pegang lah. Nanti dia tak ada. Alisha dapat temperas seko. Jom. Dia letak dalam bekas. Jom. Pucuk pisang Berbelik-belik. dengan seluar. Tu dia ikan dia kumpul kat dalam. Batu hulu. Rasa je lah. Batu hulu dengan pucuk pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan. Ikan. Ada asap air. Sekarang air dah tak ada kerusan untuk susu. Ni kerusan macam biasa. Tapi kenapa saya dapat laut? Wih, sorry. Sorry. Naik ke atas. Alhamdulillah. Lampam. Ambil tangguk, Adik. Boleh tahan lah saiz dia. Lampam ekor merah. Okay. Ada seekor lampam emas. Belum. Buih-buih. Sabar.
Ha. Jaring nak. Macam mati lah. Ada tak? Tak ada. Tak ada tu. Tak ada. Tadi goyang. Goyang. Oh ada. Ikan kecil. Kecil. Tengah Tenggalan. Ikan siu. Siu. Ikan siu ekor dia kuning ah. Nak ambil ah? Ambil je lah buat goreng. Tak setulu. Siapa Oh. Tu. Tu. Hmm. Oh lah. Ini letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lampan emas leh. Ambil ikan siu tadi. Bismillah. Allah. Lepas. Putus. Putus. Aduh. Macam mana boleh putus? Besar sangat ikan. Oh. Entah-entah dia punya pen tu. Abang cakap tadi pen dia dah nak cabut kan? Dok, lain. Oh lain ni. Ada ikan lain kot gigit ni. Apa ni? Entah, tak tahu ikan apa. Simpan dulu. Sila pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat pula. Okey, yang putus tadi kita dah ganti dengan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa?
Temperas. Temperas. Sebelum balik dapat temperas. Nak makan. Ni dia ikan-ikan yang Alisha dapat. Dengan bonet tadi. Dia nak bawa balik tadi. Okey, banyak juga tu. Okey, dah guna tempat orang, kita kena jaga kebersihan. Okey, dah selesai hari ni. Kita nak balik dah. Nak balik. Okey dah sahabat-sahabat. Hari ni cuaca nampak nak lebat dah ni. Hari pun dah dekat pukul 12. Saya pun nak beransur balik. Ni sajalah hasil kita memancing hari ni. Tak banyak tapi adalah. Ada seekor je besar sikit. Lampam ekor merah. Kita dapat lampam ekor merah 2 ekor. Lampam emas 2 ekor. Temperas 2 ekor. Ni ada ikan sia seekor. Itu je lah hasil mancing kita pada kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi mancing yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.